Rasa-rasa you all boleh buat tak lagi untuk benda-benda yang lain? Rasa-rasanya lah guys, kalau daripada saya punya persembahan ni, rasa-rasa boleh bayang tak untuk korang punya produk? Kalau ya, cuba pandu uji sekarang. Saya nak minta anda mulakan, cuba kembangkan daripada satu gambar tu, cuba besarkan dia dalam pelbagai bentuk. Alamak, okey. Ini pun nak kena, kalau macam ni dia masih lagi ni gelong, tak apa. Dia kalau dia gelong buat macam ni je lah, kan? So that's why gambar utama tu kita ada. Okay, ambil ni dan kita Ctrl V. Okay. Oh, macam mana nak createkan packaging kita sendiri? Okay, terima kasih Sofia. Awak ada gambar produk awak tak? Kalau ada tolong sisipkan dalam di dalam apa? Di dalam chat Zoom ni, ataupun kalau tak tahu nak lakukan boleh hantar dekat WhatsApp group, beritahu saya. Tak ada coach. Tak ada. Okey. Tak apa, kita pakai yang produk real life lah. Macam ni tengok. Nampak uncle ni. Mantap. Okey. Katakanlah saya katakanlah kita buatkan satu lagi. Kita gunakan tadi. Cuba sekali. Create image. Buatkan gambar unboxing produk ini.